Pernah tak masa raya, kita makan macam raja? Tapi lepas tu rasa perut penuh, badan berat, mata pun mengantuk. Lemang, ketupat, rendang semua sedap. Tapi kalau tak jaga portion, habis satu hari rasa nak baring je. Dalam budaya kita, memang diajar untuk hargai makanan. Makan perlahan-lahan, kunyah elok-elok dan rasa setiap suapan. Tapi bila datang rumah terbuka, kita kadang lupa. Ambil semua, makan laju, tak sempat pun nikmati rasa sebenar rendang tu. Mindful eating ni bukan pasal diet, tapi supaya kita betul-betul enjoy makanan dan badan pun rasa lebih ringan, bertenaga sepanjang raya. Lagipun, kalau satu hari melawat 3-4 rumah, bayangkan kalau kat setiap rumah kita makan macam kenduri kahwin, confirm malam terus cari minyak angin. Siapa kat sini jenis suka try semua makanan kat open house, tapi lepas tu rasa berat gila? Komen saya kat bawah dan share trik korang kalau ada cara kawal makan masa raya. Kita belajar sama-sama.